Apa khabar semua? Kalau anda tengah drive, lepas tu nampak potholes, nampak lubang-lubang, apa yang anda akan buat? Dia biasanya ada dua jenis driver tau. Ada yang akan elak ke kiri, ke kanan, dan ada yang main redah saja. Dan saya pula most of the time akan redah je lah, sebab takut nak ke kiri, ke kanan. Takut ada motor tengah potong atau takut termasuk lane sebelah. Tapi masalahnya, bila kita redah je semua benda ni, maka banyaklah modal akan keluar sebab kereta memang akan rosak kalau jalan terlalu buruk. Okey, jom saya explain macam mana kereta boleh rosak. First kali, jalan yang buruk ni maksudnya jalan yang berlubang-lubang tu. Lepas tu lubang tu pula bukan kecil-kecil lah dia punya lubang tu. Lepas tu jalan tu tak rata, terhenjut-henjut. Entah macam mana boleh lepas final inspection pun saya tak tahu. Lepas tu jalan yang banyak patching. Lepas tu bonggol yang tak ikut piawaian. Lepas tu jalan tu kadang-kadang dekat construction site yang asal boleh je. Memang semua tu nampak macam hal kecil. Tapi kalau setiap hari kita lalu dekat situ, selepas 2 tahun, 3 tahun, beribu kali kita lalu situ, memang akan ada kesan pada kereta anda. Bila kita lalu jalan yang teruk macam ni, benda pertama yang kena hentam adalah sistem suspension. Dalam kereta anda, suspension ni kira macam sedikit cushion untuk menyerap hentakan dari tayar. Tapi bila anda lalu lubang, walaupun lubang tu kecil, setiap kali tayar masuk dan keluar dari lubang tu, absorber dan spring akan kena hentakan yang kuat. Kalau sekali dua tu tak apa lagi. Tapi kalau setiap hari ulang-alik jalan yang sama, absorber tu boleh bocor lebih awal daripada jangka hayat dia. Spring pun boleh rosak, mounting pun boleh pecah. Ini belum lagi segala link yang ada dekat bawah tu, segala bushing dan pelbagai lagi. Bila absorber dah rosak, dah mula bocor, anda akan mula perasan yang kereta tu rasa macam melantun-lantun, melayang-layang, susah nak kontrol masa seleko. Dan mulalah datang bunyi pelik-pelik dari bahagian bawah kereta. Semua ni confirm makan modal kalau nak diganti. Lepas tu, kos tayar pula. Bila anda langgar lubang yang besar, especially pada kelajuan tinggi, tekanan dari hentakan tu boleh membuatkan sidewall tayar tu bengkok atau menggelembung. Benda ni sangat bahaya sebab bonjolan tu boleh pecah pada bila-bila masa. Kalau jalan tu ada batu tajam atau tepi longkang yang terbuka, tayar boleh bocor dan terkoyak terus. Nak tampal pun tak boleh kalau kes yang macam ni. Worst case scenario boleh meletup. Dan semua ni bukan disebabkan kesalahan tayar tu sendiri, tapi sebab jalan yang tak dijaga. Dan bila tayar pecah, ada pula risiko kemalangan. Memang risiko tinggi untuk aksiden walaupun sorang-sorang je. Kalau pecah masa tengah seleko atau masa brake mengejut pula, of course anda boleh lost control. Tayar ni pula bukannya murah. Kadang-kadang masa dapat bonus ke, ada duit lebih sikit ke, masa itulah dia nak bocor. Lepas tu bukan kita boleh claim dekat siapa-siapa pun. Memang kena keluar duit dari poket sendiri. Satu lagi kesan yang ramai orang tak perasan adalah jalan yang rosak ni boleh buat alignment kereta kita lari. Bila alignment dah lari, steering akan rasa sengit. Atau kereta tu anda akan rasa macam dia tarik ke kiri atau ke kanan. Of course ini boleh jadi bahaya sebab bila bawa laju, kita tak sedar pun kita sebenarnya tengah melawan kereta kita sendiri. Kemudian komponen-komponen dalam sistem steering, dalam sistem suspension macam tie rod, ball joint dan macam-macam lagi, semua ni boleh haus atau longgar. Bila semua ni dah mula rosak, kereta akan rasa macam loose. Dia macam tak solid dan pemanduan akan jadi kurang meyakinkan. Nak ganti pula, ada kemungkinan kena ganti satu set. Boleh makan ribu-ribu. Kemudian, kalau anda pakai sport rim yang mahal, memang nak kena lebih berhati-hati. Lagi-lagi yang pakai tayar low profile. Benda ni pernah berlaku pada saya sendiri yang mana sekali terlanggar potholes yang besar, rim tu terus crack. Tak boleh nak pakai dah. Rim pula jenis yang rare, memang tak jumpa dah orang yang nak jual satu biji saja. Maka kenalah tukar satu set. Memang nangis dan makan Maggi sampailah hujung bulan. Bukan kata tak boleh nak pakai lagi rim yang crack tu. Kalau hati kering, boleh je nak gagahkan lagi. Tapi benda-benda safety ni, lagi-lagi nak angkut family ke sana ke sini, memang ngeri kalau apa-apa terjadi. Sebab tu sometimes berbaloi jugalah kalau anda mengelak sikit lubang-lubang dekat jalan tu. Lagi-lagi kalau sebelum ni dah pernah kena atau anda dah memang tahu ada potholes gergasi dekat situ. Dari awal-awal lagi anda dah boleh pilih lane yang lain supaya tak terlanggar potholes besar tu. Kemudian dekat kawasan perumahan pula, kadang-kadang ada penduduk-penduduk yang buat bonggol sendiri untuk perlahankan kenderaan yang lalu depan rumah diorang. Walaupun make sense untuk buat bonggol ni,
Tapi ada bonggol yang dibuat ni kadang-kadang terlalu tinggi. Kereta yang standard kilang pun susah nak lepas, apatah lagi kereta yang lowered. Jadi adalah yang sagat dekat bawah tu. Antara komponen yang jadi mangsa bila bonggol terlalu tinggi macam ni adalah oil pan, exhaust pipe, muffler atau paling parah, gearbox housing. Kalau oil pan pecah, minyak enjin boleh bocor habis dan kalau tak perasan, enjin boleh rosak sebab kekurangan pelinciran. Kalau exhaust pula yang bocor, memang nak kena ganti sebab bunyi akan jadi pelik. Yang lagi bahaya sebenarnya adalah kalau exhaust tu crack sikit tapi kita tak perasan, maka gas exhaust yang beracun tu boleh keluar ikut situ dan masuk ke dalam kabin. Jadi kalau kereta tak bergerak, benda ni boleh jadi bahaya sebab gas tadi boleh masuk dan kita tak perasan. Kemudian kalau kerosakan tu berlaku pula dekat gearbox ataupun differential, kos nak repair memang boleh cecah ribuan ringgit. Cuma ramai orang tak perasan benda ni sebab bahagian bawah kereta ni jarang kita tengok. Tahu-tahu je dah rosak. Kemudian jalan yang selalu berlumpur atau banjir pula boleh mempercepatkan proses karat di bahagian bawah kereta. Lumpur dan air ni boleh melekat pada chassis dan bahagian bawah tu. Kalau tak cuci betul-betul, kelembapan tu akan duduk lama dekat situ dan akan mulalah mengaratkan logam-logam dan body panel dekat bahagian bawah. Karat ni perangai dia mula-mula dia naik sikit je, tapi lama-lama dia boleh makan mounting point, floor pan sampailah ke frame kereta. Kalau anda jenis suka simpan kereta lama, benda ni akan jadi masalah besar. Karat bawah kereta pula bukan senang nak baiki tau. Kadang-kadang bengkel-bengkel biasa pun malas nak layan kerja-kerja macam ni sebab kerja nak baiki karat ni memang leceh dan makan masa. Dan of course dari segi pengalaman pemanduan sendiri, kalau kereta selalu kena torture dekat jalan yang teruk, lama-lama anda akan dengar bunyi-bunyi pelik macam yang datang dari bawah kereta yang saya explain tadi. Ini semua datang dari mounting, linkages atau apa-apa joint yang dah longgar. Kadang-kadang panel plastik dekat dalam kabin kita tu pun boleh tercabut sebab getaran yang berterusan. Untuk sebahagian orang, termasuk saya, bunyi-bunyi macam ni boleh menyebabkan rasa rimas dan rasa tak tenang sebab anda akan sentiasa tertanya-tanya, bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Dan kalau kata semua kerosakan ni berlaku serentak, boleh jadi kos nak repair tu mencecah ribuan ringgit. Absorber, spring, tayar, sport rim, sistem braking, alignment, steering, semua nak kena betulkan balik. Dan paling menyakitkan hati, kerosakan ni bukan salah kita pun. Kita cuma lalu jalan yang sepatutnya, selamat dan selesa. Tapi realitinya tak semestinya macam tu. Jadi apa yang anda boleh buat? Kalau anda tinggal di kawasan yang jalan dia tu memang tak rata dan tak boleh nak elak, terpaksalah kena lebih berhati-hati. Perlahankan kereta bila nampak permukaan tak rata. Dan kalau boleh cuba elak lubang-lubang yang ada. Of course, keselamatan nak kena jaga. Alignment dan balancing pula kena buat lebih kerap, mungkin setiap 6 bulan sekali. Periksa juga absorber dan mounting kalau driving tu dah terasa lain atau dengar bunyi yang pelik-pelik. Lepas tu cuci bahagian bawah kereta sekurang-kurangnya sebulan sekali kalau selalu lalu dekat jalan yang berlumpur atau banjir. Dan kalau nampak jalan berlubang, laporkan juga kepada pihak berkuasa. Kadang-kadang orang tak ambil tindakan sebab tak ada siapa yang report. Jadi sebenarnya memang permukaan jalan yang teruk bukan sekadar menyusahkan pemanduan, tapi boleh menyebabkan kerosakan yang kosnya bukan kecil. Dia akan efek ketahanan suspension kereta, tayar, rim, brake sampailah ke bahagian-bahagian bawah kereta. Mungkin kita tak boleh ubah keadaan jalan tu dengan cepat, tapi kita boleh jaga kereta kita dengan lebih teliti dan elakkan kerosakan yang sebenarnya boleh dicegah. Kalau anda sendiri pernah alami kerosakan disebabkan jalan yang rosak ni, cuba komen dekat bawah apa yang terjadi sebenarnya.